Pernah saya jumpa seorang doktor. Ya. Dia ada farmasi, tak silap saya tak ingat. Saya tengok cerita dia, saya borak ni sekejap je. Dia kata, Puan Izzah, actually produk-produk untuk otak macam ni dekat farmasi yang untuk yang orang Islam punya tak ada. Oh, tak ada. Tak ada kat farmasi. Oh, ya. Mostly produk bukan Muslim. Okey. Dan saya sangat suka kalau produk ni masuk farmasi. Tapi bila dia masuk farmasi dia jadi mahal dah. Kos lain Kos yang lain. Jadi saya masih sampai hari ni kekalkan di TikTok. Sebab TikTok ni kita ada kerjasama antara kita dengan TikTok. So kita bagi harga, TikTok pun pujuk. You jangan bagi harga mahal sangat. Dan TikTok pula pujuk kita dengan cara dia bagi pengguna-pengguna kita voucher. Dia pun turunkan harga juga. So bagi diskaun. Dia pun kira macam okeylah ni sebagai dia punya modal juga. Ya. Kan? Jadi kita seronok. So manfaat dia pada jutaan orang yang beli melalui TikTok ni. Sebab ada yang apa anak-anak yang dapat straight A, ada yang daripada fail boleh lulus. Ya Allah, kan? saya ni suka nak mengira. Antara yang masuk dalam kepala saya lah anak nombor 1 dalam kelas. Lebih 20 testimoni, Dok. Ui, Lebih nombor 1 dalam kelas. lebih 20 orang. Lebih 20 orang Testimoni yang amalkan. Ada yang tak pernah dapat ada yang tak pernah dapat top 10. Nombor 1. Masya-Allah. Ada yang nombor belas, nombor 5. Naik terus shoot. Masya-Allah. Mak dia orang punya happy tu, Dok. Orang share lah testimoni ni semua. Yang paling saya buat saya menangis, anak autism non-verbal. Okey. Dengan izin Allah boleh orang kata mula bercakap. Non-verbal tak, Dok? Kan untuk dia cakap dia non-verbal kan? Dia tak boleh cakap. Sebab dia ada bahan-bahan yang merangsang otak. Dia ada bahan seperti ginkgo biloba, lancar darah ke otak.